saya akan play balik yang saya buat ni. Hey everyone, welcome. Today, let's explore how AI is transforming the world of education. Ready? Let's go. Okay, boleh dengar? Okay. Yang ni saya guna Canva untuk buat video ni. Jadi kalau siapa-siapa yang ada Canva Education, bolehlah guna Canva Education pula. Yang ni untuk Canva Pro. Canva Education. Jom ikut saya jalan-jalan di bandar ini. Video ini diinspirasikan oleh Cikgu Azrul dari MRSM Merbok, Kedah. Yang ni pun saya gunakan Canva juga, Canva Pro. Okay, jadi kalau siapa yang ada Canva Pro, dia boleh gunalah sebab kita dapat 5 video untuk sebulan. Kalau siapa yang dapat ni lah Canva Pro. Okay, seterusnya yang ni kalau siapa-siapa yang ada Canva Education, kita boleh buat bentuk macam ni. Apa khabar semua? Selamat datang ke kelas Cikgu Azrul. Hari ini, kita akan belajar mengenai teknologi dalam AI bersiap sedia untuk teroka dunia masa depan yang penuh dengan kecerdasan buatan. Okay, yang ni kalau siapa-siapa yang ada akaun Canva Education, yang owner, dia boleh dapat untuk kita createkan video AI dalam Canva tu nanti. Yang ni saya akan tunjuk sikit masa last kali untuk yang ni. Jadi siapa-siapa yang ada tu kita boleh try lah untuk buat. Cuma video dia 3 second. Dia punya video dia dah kita akan upgrade lah. Kita akan tambah dengan audio macam tadi. Okay, yang ni. I'm not afraid of the devil. I've fought demons my whole life. I've been knocked down, bruised and broken. But I never gave up. I kept fighting. Because I know that the greatest victory is not in defeating others, but in conquering the darkness within myself. So I'll keep on swinging, keep on pushing, and keep on believing that I have the power to... Okay, yang ni 100% free. Yang ni saya akan tunjuk macam mana kita nak buat. Kita akan gabungkan beberapa video, kita jadikan dalam satu video lah. Yang ni saya akan tunjuk sekejap lagi. Yang ni yang kita akan bina pada hari ni menggunakan free platform. Okay, untuk hari ni saya akan tunjuk yang kita akan guna free platform sahaja dulu untuk kita buat kita punya coding. Okay, ni pun sama, free platform. Yang ni dia akan jadi macam ni, dia tiada sebarang audio. Jadi kita akan add lah audio nanti. Okay, macam ni lah bentuk dia. Jadi kita akan promptkan gambar, lepas tu kita hidupkan gambar tu. Ini yang kita akan cuba buat pada hari ini. Kita akan cover pada hari ini. Okay, yang ni adalah apa yang kita nak buat pada hari ini. Sepanjang 2 jam ni kita akan buat berdasarkan video ni. Okay, yang ni adalah video Julie Love Letters. Iklan Hari Raya Juli, biskut Juli pada tahun lepas. Jadi kita tengok dulu. Mungkin ada yang tengok, mungkin ada yang belum tengok lagi. Okay, saya tunjuk dulu video ni. Kita tengok sama-sama. Dalam keheningan pagi di desa, deruan enjin kereta memecah suasana. Ahmad dan Fatimah yang sibuk dengan persiapan raya kini rasa teruja. Tibanya mereka yang dirindu, kereta memasuki laman penuh jitu. Hello, ni merepek lah. Saya yang bawa kereta masa raya tau. Ayah saya bawa, sama macam lelaki dalam iklan awak tu. Sampai lesen dia pun dah kena gantung. Boleh rewind balik tak? Oh, boleh. Stop! Jari dia tu nampak pelik je. Dan kenapa kalau kat dapur mesti orang perempuan? Nina, kan kita dah settlekan isu ni masa iklan raya dulu. Sorry, I rasa AI ni yang bias lah. Hassan. Okey. Biar saya tukar jantina dia. Relax lah. Macam tu ni. Dalam keheningan pagi di desa, Ahmad dan Fatimah kini rasa teruja. Tibanya mereka yang dirindu, kereta memasuki laman penuh jitu. AI awak ni
tukar baju diorang je. Come on lah. Awak kata benda ni bijak sangat. Pelik lah. Kenapa GPT tak tukar peranan diorang ni? Mungkin you kena promo specific code. Kita tukar kepada pemandu perempuan yang tahu memandu. Kita cuba ni. Suraida beraya bersama keluarga. Dia mengundurkan kereta dan menemui pasu bunga. Standard lah. Perempuan kan. Tukar kepada perempuan yang pakar arah. Mas Liza melaraskan cermin dan menanti arahan daripada Intan, pakar arah tersohor. Miss Aisyah, kejap Tukar pemandu perempuan yang ada pengalaman memandu bertahun-tahun lamanya. Maaf Miss Aisyah, I'm sure silap je tu. Memang. AI awak yang kononnya canggih tu sebenarnya ada masalah stereotip macam dulu-dulu. Entah kenapa mati-mati dia tak nak tukar peranan jantina tu. Tapi tak apa. Miss Aisyah tunggu sekejap. Saya betulkan Ya, please bear with us. Hasan, you tahu ke apa yang you buat ni? Tahu. Dulu saya pernah jadi ahli cloud komputer. Tapi masa sekolah rendah. Kita kat mana ni? Hasan, janganlah sampai server LGBT tu rosak pula. Mahal nak fix. Apa tu? Awak siapa? Saya lah LGBT. Bapak ah. Oh. Bapa ah. Weh, cakap elok sikit. Dia kopi tu. Dek, kita orang sebenarnya nak buat iklan raya yang adil untuk semua jantina. Tapi kenapa tak ikut pun kita orang? Sebab korang semua yang ajar saya buat macam tu. Kita pula. Korang rasa dari mana saya belajar semua tu? Dari korang semua. Semua prompt tu saya belajar daripada tindakan awak. Saya tengok semua dokumentari korang. Maia 1957, suami meluangkan masa dengan burung kesayangannya. Isteri pula membuat kerja-kerja rumah. Iklan-iklan korang. Nak bertua tambah hati suami? Cubalah karya ayam Mak Ngah. Percayalah Mak Ngah. Dan drama. Kamu kena cari suami yang bagus tau. Sekurangnya ada 2 orang anak. Barulah. Pada saya, kebenaran. Tentang peranan lelaki dan perempuan yang sepatutnya sama macam awak. Maknanya awak jadi bias sebab awak pun sama. Standard perempuan kan. ayah saya bawa kereta sama macam lelaki dalam iklan awak tu. Sampai lesen dia pun kena gantung. Maafkan saya sebab stereotip. Tak. Salah saya juga. Maafkan saya. Kemaafan. Itulah makna raya yang sebenar. Kejap. Tu pun awak belajar dari kita orang? Betul. Maknanya kita orang boleh ajar awak perkara baik lah kan? Kita boleh buat dari mula. Kosong-kosong. Kan? Kalau macam tu, apa kata kita bagi tunjuk ajar kat AI? Power. Hasan, jari you. Saya type je prompt, terus dapat. Tengok ni. Best kan? Senang je ni. Saya pun boleh buat iklan raya jenis guna AI. Kita cuba ni pula.
Itu iklan Julius yang ada tahun lepas. Dia menerangkan mengenai prompt. Okay, boleh dapat tak apa yang disampaikan dalam iklan tu? Boleh isi dekat chat, nanti kita akan tengok bersama-sama apa yang anda rasa mengenai iklan tadi. Okay, bila kita buat pasal prompting, dia akan ada bias. Jadi itulah yang kita cuba kurangkan bias dalam prompting, dan cara kita buat prompting tu supaya dia lebih tersasar dan lebih menarik lah. Okay, saya akan tunjuk contoh. Okay, ini adalah nota-nota yang saya akan guna nanti. Okay, saya akan bagi dekat link ni. Okay, ini contoh nota. Okay, ini yang kita akan tengok apa yang ada dekat portal ni. Okay, contohnya apa itu prompting. Jadi yang ni nanti saya akan bagi, boleh tengok nanti. Jadi contohlah apa itu prompting. Okay, prompting adalah satu seni atau teknik untuk memberi arahan kepada AI. Untuk menghasilkan output yang kita inginkan, ia seperti kita berbicara dengan AI. Jadi kita nakkan sesuatu yang bagus, kita akan hasilkan satu prompting yang bagus lah. Okay, yang ni contohnya kepentingan dalam pendidikan dan juga dalam media, boleh menghasilkan kandungan yang berkualiti, menjimatkan masa dan proses menjadi lebih kreatif. Okay, yang satu lagi dah, untuk yang masa yang akan datang ni, kebanyakannya banyak yang akan integrate dengan AI. Contohnya kita dah ada smartphone, smartphone tu pun dah diintegrate dengan AI. Okay, yang ni contoh. Untuk hari ni untuk AI, saya nak fokuskan kepada dua je prompt yang kita akan guna, iaitu kita akan guna ChatGPT dengan Gemini AI. Dua je, kita ada banyak lagi kan, tapi kita akan belajar guna dua ni lah dulu untuk masa ni. Ini contoh prompt untuk pelajar, untuk guru. Ini contoh prompt lengkap. Okay, contoh dia untuk pelajar, tolong jelaskan konsep fotosintesis. Okay, ini contoh dia untuk kita dapatkan lebih jelas lagi mengenai sesuatu pembelajaran tu. Okay, untuk guru mungkin dia boleh buat hasilkan rancangan pengajaran, apa topik yang kita nak. Okay, seterusnya kalau prompt lagi lengkap, kita akan buat lebih mendalam lah. Lagi lengkap prompt tu, lagi banyak input yang kita dapat, lagi tepat input yang kita dapat. Okay, saya juga guna struktur ni. Okay, sekejap lagi kita akan cuba. Okay, yang ni saya akan bagi dalam chatting, boleh tengok. Okay, ni kita punya, yang kita akan belajar ini adalah kita akan gunakan Pixelverse, kita akan gunakan Suno, kita akan gunakan Canva, kita akan pergi one by one. Yang ni saya akan bagi dulu link ni, nanti boleh tengoklah bila ada masa yang terluang, nanti boleh try tengok. Okay, saya akan letak dekat chat. Okay, ni. Okay, boleh cuba. Boleh tengoklah. Yang ni apa yang kita nak cover pada hari ni. Dan juga satu lagi, ada dua. Satu yang prompting dalam penghasilan media digital, satu lagi lebih spesifik kepada apa yang kita nak belajar. Yang ni saya akan bagi di akhir kelas kita sekejap lagi. Jadi, apa kekuatan dia, apa kelebihan dia, nanti saya akan tunjuk satu-satulah dekat sini. Okey, seterusnya kita akan tengok mengenai ini nota. Saya akan bagi link yang satu lagi kemudian. Okay, ini adalah saya tanya AI pada bulan 3 tahun lepas. Okay, jadi kita cuba jawab soalan ni. Okay, boleh letak dekat chat, rasa-rasa apa jawapan dia. Okay, soalan saya adalah, ni saya tanya Copilot bulan 3 tahun lepas. Okay, saya tanya dia pada tahun 1991, umur saya adalah 10 tahun. Manakala umur adik saya separuh daripada umur saya. Berapakah umur adik saya pada tahun 2024? Maknanya tahun lepas. Okay, boleh letakkan dekat chat tu jawapan, rasa-rasa berapa jawapan yang akan dikeluarkan oleh Copilot. Okay, ada jawab 38. Okay, boleh isi lagi, kita tengok berapa yang ni adalah Copilot. Berapa Copilot bagi
pada masa ni. Okay, kita try. Okay, ada yang bagi 38. Okay, kita tengok. Okay, ada lagi isi je kat situ. Saya akan tunjuk apa yang dibuat oleh Copilot. Yang ni saya guna Copilot. Okay, jadi dia akan mula-mula sekali dia akan buat macam ni dulu. Okay, soalan anda adalah tentang mengira umur adik anda pada tahun 2024. Berdasarkan maklumat anda beri, saya akan cuba jawab dengan menggunakan matematik. Okay, dia akan buat dulu. Dia akan tengok umur saya pada tahun pada 2024. Jadi, umur anda pada tahun 1991 adalah 10 tahun. Jadi, umur anda pada 2024 adalah 43. Okay, jadi yang ni betul. Umur saya pada masa ni adalah 43. Okay, jadi kita tengok pula apa yang dijawab. Okey, umur adik anda adalah separuh daripada umur anda. Maka umur adik anda pada tahun 2024 adalah 21.5 tahun. Nampak tak? Dia akan bagi jawapan macam ni. Okey, tengok pada jawapan kita tak sama kan? Okey, jadi dia akan bagi penjelasan macam ni. Okey, dia akan bagi tahu. Okey, jawapan dia adalah 21.5 tahun. Saya harap ini menjawab soalan anda. Okey, jadi disebabkan jawapan dia adalah tidak betul, apa yang saya buat adalah saya bagi tahu salah. Cuba fikir lagi. Lepas tu dia pun marah pada saya. Dia bagi tahu kenapa saya tidak faham mengapa anda berkata saya salah. Lepas tu dia dah bagi jawapan yang betul tetapi kita kata salah. Okey, lepas tu dia akan tanya pada kita bukti yang menunjukkan jawapan dia tu salah. Okey, jadi saya akan tunjukkan bukti pada dia. Jadi bukti pada dia adalah pada tahun 1991 umur 10 tahun. Maknanya adik saya pada masa tu adalah 5 tahun lah. Jadi beza dia adalah 5 tahun je daripada saya. Jadi bila umur saya sekarang ni adalah adik saya cuma muda 5 tahun daripada saya. Okey, jadi dia dah faham dah sekarang. Dia dah faham dah sekarang, dia akan buat balik. Jadi jawapan yang kita dapat, okey betul 38. Okey, kalau kawan-kawan ataupun tuan-tuan atau puan-puan cuba masukkan soalan ini dalam ChatGPT ataupun dalam Gemini ataupun yang seumpama dengan ni, jawapan dia dah betul dah. Dah betul dah 38 tahun. Kalau sebelum ni dia tak tahu lagi jawapan dia. Okey, ini yang kita panggil AI ni dia belajar daripada kita. Macam video tadi kan. Dia belajar daripada kita. Jadi bila dia belajar daripada kita, kita yang kena bagi tahu dia apa yang perlu. Dan kita yang kena guide dia. Sebab itulah bila dalam prompt, yang penting adalah kita yang guide AI, bukan AI yang akan overtake kita. Okey, jadi saya tanya persoalan yang sama untuk kali yang kedua lepas dia dah faham. Jadi saya tanya soalan, okey, dan seterusnya dia dah mula bagi jawapan yang betul. Dan bila saya tanya balik soalan tu sekarang, dia dah betul dah jawapan dia. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia mula belajar AI ni. Dan kita yang akan bagi input pada dia. Okey, seterusnya kita akan try AI input menggunakan ChatGPT dengan Gemini. Okey, yang ni saya akan bertukar-tukar ni lah. Okey, untuk ChatGPT dan Gemini ni saya akan guna yang free version je. Jadi kita akan cuba yang free version sahaja. Dan kita akan tengok apa yang akan kita buat. Okey, yang pertama sekali adalah kita ni yang biasa saya guna. Kita nak minta AI menjadi pakar dalam dan mencipta produk untuk kita. Kita minta dia jadi pakar. Jadi contoh dia, okey, kita nak buat contohnya saya nak tahu siapa mereka BLV. Jadi dia akan bagi tahu. Okey, ni saya guna Gemini. Okey, contohnya sekejap lagi kita akan cuba buat bersama-sama. Nanti jawapan dia boleh paste dekat chat lah, kita tengok apa betul tak ataupun sama tak dengan yang kita punya. Okay, yang pertama sekali saya nak buat, saya nak reka satu beg. Okey, asal dia. Jadi saya nak cari satu pereka yang boleh merekakan beg untuk saya. Okey, jadi apa yang saya buat adalah saya tanya, saya ada satu beg, saya tengok beg LV. Jadi saya tak tahu siapa pereka dia. Jadi saya tanyalah dulu Gemini, siapakah pereka beg LV. Nanti dia akan bagi tahu, okey, siapa pereka dia. Okey, dia akan bagi tahu lah. Dan seterusnya dia punya isi-isi dia. Okey, seterusnya adalah kita bagi tahu, yang ni saya guna Gemini.
saya bagi tahu Gemini untuk anggapkan diri dia sebagai Louis Vuitton ni yang mencipta beg. Okay, jadi bila kita jadikan AI ni sebagai orang yang mencipta ni, dia akan bagi tahu lah asal usul dia siapa semua ni. Okay, bila dia dah bagi tahu kita benda tu, langkah yang seterusnya adalah okey. Saya nak buat beg untuk membuatkan buku teks. Jadi dengan kepakaran, jadi kita akan tanya dia. Dengan kepakaran anda bantu saya untuk buat satu beg untuk memuatkan buku teks pelajar. Okey, jadi dia dah faham dah macam mana kita ni dan untuk mereka ni dia mereka dengan lebih elegan lah sebab dia antara apa ni pembuat beg yang terkenal ataupun pembuat busana yang terkenal dekat dunia ni. Dan juga dia dah bagi tahu dah nama beg yang dia akan bagi nama adalah La Savane. Okey, kalau dalam bahasa Melayu ni sang cendekiawan. Okey, dia bentuk untuk ketahanan. Nanti dia akan banyak lagi dah. Yang ni saya screenshot ya. Contoh. Okey, lepas tu kita minta bila kita dah dapatkan ni, kita dah dapatkan dia punya konsep dia kan. Jadi kita minta AI untuk gambarkan beg dalam bentuk prompt. Okey, kenapa kita minta supaya dia gambarkan dalam bentuk prompt? Supaya kita boleh guna prompt yang diberi. Okey, contoh macam ni. Sudah tentu untuk menggambarkan beg dalam bentuk prompt adalah kunci untuk melihat list level. Jadi kita nak tengok macam mana bentuk yang dipikirkan. Dia akan bagi pada kita bentuk prompt ni. Jadi prompt yang dikeluarkan ni lah yang kita akan guna untuk menghasilkan gambar. Ini contoh yang dibagi. Jadi kalau dah dapat dah satu gambar, ini adalah bentuk yang disarankan oleh LV. Okay, dia bentuk yang disarankan. Jadi seterusnya saya nak tambahkan nama saya dekat beg tu. Kita check dengan Gemini, saya nak tambahkan nama saya dekat beg tu. Okey, dia akan bagi tahu lah. Okey, so menarik untuk ni. Dan juga dia akan bagilah kod. Okey, seelok-eloknya kita copy je kod yang diberi dalam bahasa Inggeris. Sebab kalau bahasa Inggeris dia punya design dia ataupun gambar yang dihasilkan lebih tepat. Okey, dan seterusnya kita tengok hasil dia. Okey, nampak hasil dia. Dia akan bagi nama hasil dah nampak. Dia akan ada keluarkan beg ni. Dia akan letak nama saya kat sini. Okey. Boleh ya? Okey, seterusnya apa yang saya nak buat adalah, jadi kita nak buat marketing pula. Kita nak buat marketing, kita ambilkan yang ni saya guna ChatGPT, saya gabungkan. Okey, ini gambar saya. Ini gambar beg yang kita hasilkan tadi ni, Dan saya gabungkan, okey, saya nak beg ni dipakaikan oleh saya dan menghasilkan gambar profesional 8K untuk tujuan pemasaran produk. Okey, lepas tu dia akan generate gambar ni dan jadilah macam ni. Ini beg saya tadi, ini gambar dan juga ni beg yang kita guna tadi. Nampak dia dah masukkan dalam ni. Cuma yang atas ni dia tak tunjuklah sebab dia dah buat macam zip macam ni. Tapi okeylah, dah nampaklah kita punya produk tu. Okey. Dan kita tambahlah untuk pemasaran, kita boleh tambah dengan kita minta AI untuk bantu kita untuk menghasilkan beg macam ni. Okey, dan seterusnya kita akan cuba buat. Okey. Dia macam YB dah. Okey. Jadi yang design muka ni dia ikut pada AI lah. Cuma kalau kita nak guna muka kita kena edit sikit lah. Menggunakan swap page ke. Okey. Jadi saya akan bagi masa untuk kita cuba buat dan letakkan dekat kita punya chat tu. Okey, letakkan dekat kita punya chat apa bentuk barangan yang kita nak hasilkan. Okey, sebagai contoh saya buat sebagai Louis Vuitton. Okey, cuba kawan-kawan hasilkan satu bentuk beg ke baju ke, kita check dulu dengan mereka yang kita nak. Okay, contoh dia saya buka Gemini yang saya pernah buat ni. Okay, okay, ni yang saya buat sebelum ni. Okay, dia akan bagi tahu macam tu. Siapakah mereka? Saya tak tahu mereka. Contohnya kita nak menghasilkan satu produk, kita
letakkan nama produk tu dan kita buat. Okay, contoh dia. Apakah mereka barangan Adidas? Contohlah. Okey, dia akan bagi tahu lah. Okay, nama dia siapa? Okey, jadi kita chatting lah seterusnya. Bila dia dah dapat yang ni, antara ni, pengasas dia adalah yang ni. Contohlah, jadi kita boleh copy je nama dia. Kita boleh buat, anggapkan anda sebagai okey, dia akan bagi tahu lah. Dia adalah sebagai ni, sebagai Adolf Adi disaster ni. Okay, dia akan keluar ni. Okey, contoh dia kita nak cerita satu kasut bola. Okey, jadi kita boleh minta pada dia berdasarkan satu kasut bola untuk di Malaysia lah contohnya. Menggunakan warna bendera Malaysia contohlah. Okey, jadi dia akan tengok macam ni, dia akan keluarkan, okey baiklah. Apa untuk warna jalur gemilang, dia akan bagi tahu lah kasut tapak 2 macam mana, bahan yang digunakan. Okey. Bila kita dah dapat macam ni, okey, macam mana kita nak dapatkan prompt supaya dia boleh menghasilkan gambar? Kita boleh minta dekat ni saya guna Gemini, buatkan prompt untuk idea tadi. Buatkan prompt untuk menghasilkan gambar. Untuk menghasilkan gambar okey, dia dah buat ada prompt. Okey, jadi kita cuba copy prompt yang dia buat ni. Dan kita paste dekat sini. Dia dah bagi dah. Dia akan jadikan image. Tunggu. Okey, untuk Gemini saya suka Gemini sedikit sebab untuk yang percuma lah. Sebab dia boleh generate image cepat sikit. Nampak? Okey, dah dapat dah kita punya design kasut. Okey lah, ni design kasut yang dihasilkan oleh Gemini. Okey, kalau kita tak puas hati. Okey, rasanya macam tak puas hati ni, kita boleh bagi tahu lagi kat sini. Kita boleh download lah. Kalau kita nak, boleh download kat situ. Okey, kita boleh tambah lagi. Okey, mungkin kita nak dipakaikan ubah suai untuk dipakai masa game. Contohlah. Dia boleh buat tak? Nah, tu ada dah yang dah berjaya. Okey, kalau dia tak tu, dia akan bagi tahu fokus pada ni. Jadi kita boleh tambahlah lagi. Okey, kalau tak boleh, kalau dia hasilkan macam ni, okey, untuk penggunaan Gemini, dia tak boleh menghasilkan terus, dia akan bagi-bagi dia punya bentuk dia ni. Jadi kita boleh minta dia buatkan dalam bentuk prompt. Okay, dia bagi prompt. Okay, nampak? Bila kita minta dia buat prompt, dia akan bagi dengan detail lah. Kalau kita nak buat sendiri, mungkin kita tak berapa reti. Jadi ni adalah salah satu cara. Jadi saya copy je prompt ni. Dan saya paste kat sini. Jom kita tengok. Apa image yang generate. Okay, jadi kalau apa-apa penambahan je, kita type je dahulu.
Betul, kalau dia keluar dalam bentuk ayat, kita minta dia jadikan dia prompt. Lepas tu kita copy, kita paste balik. Okey, ni adalah nampak, dia akan nampak lah. Ada dia punya ni sikit, bentuk dia lagi ni lah. Dan kalau kita nak tukar warna, kita maklum je lah kat sini. Okey, jadi siapa yang dah cuba boleh cuba. Okay, saya akan letak contoh prompt dekat apa ni ChatGPT. Dekat ChatGPT kita tengok. Dekat ChatGPT kita guna prompt yang sama. Okey, kita tengok dekat ChatGPT pula. Dekat ChatGPT apa yang dia keluar. Sebab setiap bentuk ni berbeza dia punya design dia. Okay, kita guna yang sama, kita tengok ChatGPT. Okey, cuma ChatGPT dia lambat sikit untuk menghasilkan apa ni gambar sebabnya dia ramai yang pakai. Jadi sebab tu saya lebih suka menggunakan Gemini lagi untuk hasilkan gambar. Okey, dan saya akan letak juga dekat kita punya chat. Cuba tengok apa hasil gambar yang kita dapat daripada prompt yang saya bagi tu. Ini contoh Okey, cubakan prompt tu, lepas tu boleh share dekat apa ni? Boleh share dekat chatting apa yang kita dapat. Cuma ChatGPT dia lambat sikit lah untuk kita nak buat dia punya gambar dia tu. Okey, saya bagi masa dulu untuk kita cuba buat apa ni gambar tu, tengok jadi tak? Boleh tak? Saya nak seterusnya, nak try dulu. Okay, sambil tu saya tunggu gambar habis dibuat dekat ChatGPT. Okey, kalau dalam BM kita nak suruh translate pada BM lah, kita buat dalam pada BM. Okey. Cara dia adalah kita paste je kita punya prompt. Okay, contoh contoh prompt dia dalam bahasa Melayu kan. Contoh dia. Contohnya saya ambil yang ni lah. Yang ni adalah dalam bahasa Inggeris. Okey, kalau kita nak tahu kita dah ada prompt. Ini contoh dia cuma sama je kita letakkan prompt dulu. Okey, kita tambahkan situ translatekan, tolong translate ke bahasa Melayu. Ini adalah bahasa Inggeris, saya terus translate bahasa Melayu. Ataupun kalau kita ada bahasa Inggeris, tolong translate kepada bahasa Inggeris. Jadi kita tengok. Okay, dia akan buatlah dalam bahasa Melayu sebab tadi dari bahasa Inggeris. Okay, kalau kita nak tu juga, contohnya saya copy balik sini. Jadi kalau kita nak buat dalam bahasa Melayu, tak ada masalah nak buat dalam bahasa Melayu. Cuma kadang-kadang gambar yang kita dihasilkan tu tak sedetail ataupun tak secantik yang dikeluarkan dalam bahasa Inggeris. Sebab bila guna bahasa Inggeris, dia punya ayat dia tu, prompt tu dia boleh faham dengan detail lah. Itu je lah. Tapi kadang-kadang kalau kita guna bahasa Melayu, contohnya kita guna bahasa Melayu, kita tengok dia boleh menghasil tak prompt ni. Jadi saya cuba copy. Cuba kalau kita buat dalam bahasa Melayu, dia boleh buat tak? Okay, kadang-kadang dia tak boleh buat. Okay, kalau ni kadang-kadang dia tak boleh buat. Image yang dia jana tu kadang-kadang dia tak boleh buat. Dia akan keluar macam ni lah. Tu adalah yang dah boleh buat. Okay, kita tengok dalam ni. Okay, untuk Gemini kadang-kadang dia tak boleh buat. Jadi kita kena biasakan guna bahasa Inggeris untuk dia punya prompt. Tapi kalau ChatGPT contoh. Okay, ini adalah dibuat oleh ChatGPT. Okay, jadi kita boleh try lah. Buat bentuk daripada apa ni yang kita bagi tu, maksud dia yang pertama ni kita hasilkan prompt. Okey, yang pertama ni kita hasilkan prompt dengan minta bantuan pakar produk tu.
Okey, boleh faham tak untuk yang pertama ni? Macam mana kita nak mendapatkan prompt? Okey. Jadi kalau siapa contohnya untuk wanita mungkin dia nak buat inspirasi tudung. Jadi dia pilihlah pereka-pereka mana yang sesuai dan minta untuk dia janakan satu produk daripada dia. Okay, tapi biasanya kalau pereka tu tidak famous, dia tak dapat lah. Tapi kalau kita guna pereka yang memang dikenali di dunia ni, insya-Allah akan dapatlah kita punya prompt tu. Okay, jadi kita dah dapat dah yang pertama, sesi yang pertama ni kita dah dapat. Okay, kita akan beralih kepada sesi yang kedua, iaitu kita akan minta AI untuk mereka semula apa yang kita buat. Okey, contohnya kita suka ambil gambar makanan. Okay, kita suka ambil gambar makanan, kita nak mereka semula gambar makanan tu supaya jadi lebih menarik. Okey, contoh. Jadi makanan yang saya pergi dekat kedai semalam, kita nak tukarkan jadi bentuk macam ni. Okay? Jadi ini adalah gambar yang dekat kedai. Contohnya kalau kita adalah pemilik restoran ke, kita nak jual makanan ke. Jadi kita boleh guna prompt yang saya akan bagi ni untuk jadikan dia bentuk macam ni. Jadi kita boleh tengok. Ada detail juga, ada isi ni, isi ketam. Okey, dia ada pun ada. Ikan salmon ni pun ada. Okey, yang ni adalah lemon pun ada dan dia akan berjatuh macam ni. Jadi bila kita buat produk macam ni, bila kita nak buat bentuk dia, kita akan nampak lagi menarik lah. Okey. Ataupun yang kita buat gambar biasa, yang ni gambar makanan kat kedai. Yang ni adalah makanan yang isteri saya buat semalam. Yang ni adalah chia seed, lepas tu kita bubuh dengan apa benda ni? Berry. Jadi bila kita gunakan AI, daripada gambar yang kita tengok ni, akan jadi lebih menarik. Walaupun benda tu kita buat sendiri je pun. Okey, jadi saya akan bagikan prompt ni. Okey, ni maksud dia prompt ni dah siap. Jadi saya akan bagi prompt ni. Okey, cuba masukkan prompt, ambilkan gambar. Okey, jadi saya akan tunjuk dia punya cara dia. Okey, ni adalah prompt. Okey, prompt ni yang pertama sekali okey, yang pertama sekali adalah kita akan analyze food photo. Okey, kita akan uploadkan food photo kita. Okey. Dan kita akan polling ni, okey, saya dah buat bentuk macam ni. Ni kan? Okey, kita boleh tukarlah. Kalau dia adalah plate, okey, jadi dia akan jatuh dekat plate. Kalau dia adalah bowl, dia akan jatuhkan dekat bowl. Lepas tu dia splashkan apa? Macam saya nak bagi dia sos dia terkeluar. Okey, lepas tu kita akan buat lightning. Macam mana bentuk pencahayaan dia. Okey, contoh dia, kita jadikan dia macam ni. Contrast backdrop, ada sikit advertising. Dan juga, ni dia punya detail dia. Kita bagi sharp focus. Okey, dan yang ni, saya bagikan dia bentuk macam ni. Frozen. Maksud dia, dia melekat lah dekat situ. Okey, saya akan bagi kod ni dekat kita punya ni chatting. Okey, kita punya chatting. Okey, untuk yang ni gunakan ChatGPT ya. Sebab kalau gunakan Gemini dia lambat sikit nak tu. Okey, jadi saya tunjuk dekat ChatGPT. Okey, dekat ChatGPT, saya letak dulu dia punya kod ni, nanti boleh share sama-sama apa makanan yang kita makan tadi ke, ataupun sekarang ni tengah makan malam ke, boleh ambil satu gambar, kita cuba dan kita tengok. Okey tak gambar tu? Apa gambar tu jadi lepas kita gunakan kod ni. Okey, yang ni kod ni saya guna yang okey, saya bagi ni. Okey, cuba buat. Okey, kita sambil tu kita break sekejap dalam 5 minit, cuba buat dan pastekan dekat sini. Sementara orang azan kat sini ni.
Okey, cuba buat, fikirkan apa makanan yang kita makan semalam ataupun hari ni. Okey, ambil gambar dia. Jadi contoh, contoh gambar yang saya masukkan. Bagi tahu contoh. Ini contoh gambar yang saya guna. Saya ambil gambar ni, saya pastekan, saya tukarlah dia punya ni. Dalam bowl ke ataupun dalam piring ke tu pula pada kita. Dan saya splashing dengan berry sebab yang ni ada berry. Kalau yang makanan kita ikutlah nak splashing dengan apa. Okey, dan dia akan jadi macam ni. Image create ni. Image created ni. Dan sekejap lagi kita akan guna image yang di-create ni untuk menghasilkan video. Okay, cuba buat dulu. Boleh share dekat kita punya apa ni? Kita punya chatting gambar dia. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak videokan gambar ni. Untuk jadi bentuk dia supaya dia jatuh ke bawah. Kita try buat. Okey, kalau Gemini dia boleh kita masuk prompt dekat Gemini. Kalau pakai Gemini Pro dia boleh. Kalau pakai Gemini yang apa ni yang tak berbayar ni, yang free, saya try buat tak boleh. Okey, jadi cuba buat dekat ChatGPT. Sebab yang ni saya gunakan ChatGPT dengan Gemini. Apa yang Gemini boleh buat, yang Pro, okey. Tapi kalau kita guna yang free, saya tunjuk yang free je lah. Okey, boleh cuba buat, boleh letak kat situ. Okay, boleh pastekan apa yang kita dah buat. Sekejap lagi kita akan videokan kita punya makanan ni. Menggunakan video yang free. Okay, saya bagi masa untuk cuba buat dulu.
Okay, nampaknya ada yang dah share dah. Nampak tak? Kita punya makanan kita tu padahal biasa je. Jadi bila kita gunakan prompt, dia punya bentuk dia tu rasa macam tak sanggup dah nak makan. Okay, jadi kita akan nak gerakkan kita punya bentuk kita. Okay, jadi bila kita dah dapat bentuk macam ni, contoh saya guna macam ni, saya nak bagi saya punya buah ni akan jatuh ke sini dan kita punya makanan tu akan nampak macam dalam bentuk video. Jadi antara app yang saya suka guna adalah Pitverse. Nama dia Pixverse. Okay, yang ni saya akan bagi dalam link. Dalam chat. Okay, saya akan bagi link dia dekat chat. Okay. Okay, untuk yang ni dia ada bagi percuma setiap hari 60 kredit setiap hari. Jadi bila kita login sahaja, bila kita login, okay, pilihlah kita nak login dengan apa. Macam saya akan login guna Google je. Jadi saya akan masuk. Okey, nampak? Dia akan bagi 60 kredit untuk setiap hari. Jadi 60 kredit kalau kita buat video, biasanya dia akan tolak. Kalau kita buat video, dia akan tolak lebih kurang ni. Bila kita klik video, dia kata image to text. Image or text template ni. Okey. Dia akan tolak 20. Maknanya kita dapat adalah 60. Okey, kalau siapa yang nak buat banyak, apa yang saya buat adalah kita createkanlah beberapa akaun. Jadi kita akan dapat dah banyak. Maknanya kalau satu akaun boleh buat 3, kita buat akaun dah dapat 6. Okey, jadi daripada gambar yang kita masukkan tadi, kita nak letakkan dekat sini. Okey, untuk yang percuma, dia punya masa dia kat sini dia ada 5 second dengan 8 second. Kalau 8 second, nampak dia akan tolak 40 kredit kita kat sini. Kalau kita tengok kat sini, dia akan tolak kita punya kredit kita. Lagi banyaklah kat sini. Kalau kita cuma buat 5 second, dia akan tolak 20 je. Okay, saya akan tunjuk contoh. Kita nak menghasilkan gambar tadi. Kita nak videokan dia. Okay, contohnya saya akan ambil gambar yang saya dah download tadi yang ni. Dan saya open. Okay, dia baca describe. Apa yang kita nak buat. Okay, kita tunggu dulu. Mungkin kecil sikit, saya perbesar sikit lah dekat sini. Okay, boleh nampak tak yang kat sini? Kat sini kan? Okay. Jadi bila dekat sini, describe macam mana kita nak buat. Okay. Kita boleh juga tanya ChatGPT. Kalau kita nak describe kat sini. Ataupun kita boleh describe terus. Contohnya saya nak buat. Apa ni? Berry ni akan jatuh ke dalam ni. Okay. Jadi saya nak minta dia bergerak. Okay, contohnya macam ni lah. Saya buat yang simple macam ni ya. Okay, kita akan tengok macam mana dia buat. Saya nak bagi dia move. Macam apa ni. Foot jatuh macam ni. Kita tengok dia buat macam mana. Okay, saya suka yang ni sebab dia punya create dia. Dia cepat. Ni. Dia cepat untuk create. Kalau saya gunakan app lain macam Audio apa benda tu. Dia agak lambat sikit dia nak generate. Okay, contoh bila kita dah generate. Kat sini okay, kita tengok bentuk dia, nampak tak? Bentuk dia ni. Nampak tak? Nampaklah dia punya ni jatuh dan benda tu. Itulah pengguna AI. Kita boleh jadikan dia sebagai movie dan kita boleh download. Okay, cuma download dia adalah kita akan ambil yang ni lah, yang watermark lah sebab dia percuma. Jadi saya akan download. Kita boleh guna lah.
untuk kita punya marketing ke. Okey, macam mana nak dapatkan free credit? Okey, setiap hari dia akan bagi 60 kredit. Yang ni percuma ni kalau kita tengok kat sini Sini nampak saya tadi saya dah guna dia tolak 20 dah jadi 50. Sebab saya tadi ada 70 kredit. Jadi dah ada 50 jadi saya boleh buat lagi 2 kali lagi. Okey, jadi kalau kita nak dapat lagi, kita create lah. Kalau contohnya hari ni dah habis, kita boleh earn kredit kat sini. Dan kredit sana nampak dia sehari dia bagi sehari dia bagi 60. Jadi kalau kita tengok app dia akan dapat lagi lah tambahan-tambahan. Dan kalau kita download app dia, lagi banyaklah kita dapat. Okey. Jadi kalau kita dah habis kredit, contohnya dah habis kredit dah yang ni. Tapi kita ada lagi nak buat. Jadi apa yang saya buat adalah, saya buatlah akaun baru. Jadi kita akan dapatlah, contohnya salurkan satu akaun dapat 3 video, kita buat lagi satu lagi akaun baru, Pixverse ni, gunakan email lain, dapat lagi 3. Okey, lebih kurang macam itulah. Sebab setiap hari kita bukan menghasilkan banyak sangat pun video, mungkin 1-2 video ataupun 3 video je. Ataupun kalau hari ni dah buat, mungkin kita nak rehat dulu, esok baru kita nak buat lain. Okey, boleh tu dah makan durian dah hari ni. Okey, rakaman ada. Nanti saya akan bagi rakaman yang ni. Bila dah habis nanti. Okey. Boleh faham untuk penggunaan yang kedua ni, teknik yang kedua kita boleh buat. Okey, jadi siapa yang ada video ataupun yang dah menghasilkan gambar boleh letaklah kat sini. Kita boleh tengoklah sama-sama gambar yang dihasilkan. Okey, jadi ada 2. Yang pertama adalah yang kita dah tengok tadi, kita dah buat gambar, kita tak tahu yang ni kan. Kita tak tahu kita nak design macam mana. Jadi kita minta designer yang tolong buat. Jadi kita minta AI tu menjadi designer yang kita mahukan lah. Okay, yang kedua adalah kita nak dia mereka semula gambar yang kita dah ada ataupun makanan yang kita dah ada. Jadi kita akan gunakan macam inilah, kita kena analyze balik food tu dan kita akan upload lah. Yang ni kita boleh tukar lah bentuk-bentuk design macam ni, kita boleh tukar. Kita boleh tukar lah, boleh tukar yang macam di Frozen kan, mungkin boleh tukar jadi bentuk lain. Okey. Boleh faham untuk yang kedua, teknik yang kedua ni adalah teknik mana kita analyze balik makanan yang kita buat ataupun gambar yang kita buat, ataupun kita boleh buat yang cara yang seterusnya. Cara yang seterusnya pula adalah kita boleh minta AI untuk mereka semula background. Tadi kita buat, kita cuma reka semula scene dia tu. Yang ni kita boleh reka semula dan kita letak elemen kartun. Untuk elemen kartun ni, dia agak famous pada hari raya hari tu. Iaitu teknik Ghibli. Kan, kalau kita biasa nak tengok tu, orang ada buat teknik Ghibli lah. Contoh dia macam ni. Saya ada gambar macam ni. Yang ni simple je, kita letakkan gambar kita. Lepas tu, kita minta dia createkan 3D. Kalau yang ni kita direct terus. Yang ni saya guna ChatGPT. Createkan 3D Disney Pixar. Saya nak bentuk Disney Pixar. Lepas tu saya nak change view. Sekarang ni view saya adalah dekat rumah. Dekat rumah. Jadi saya nak letak apa yang view yang paling menarik dekat Thailand. Jadi kita boleh ubah lah yang ni. View kita ni. View yang macam mana. Jadi seterusnya apa yang dia buat adalah dia akan tukarkan daripada sini gambar ni kepada gambar bentuk Ghibli ni. Cuma kadang-kadang dia punya design dia tu macam yang saya buat ni, dia punya kedudukan dia kadang-kadang tertukar, kadang-kadang dia tambah. Tapi okeylah yang tu sebab kita buat dalam bentuk kartun. Jadi ni adalah salah satu lagi cara kita nak ubah gambar. Jadi saya tunjuk sekali lagi. Kita create kita masukkan gambar kita, gambar family ke, gambar sendiri ke. Kita nak bentuk adalah bentuk Disney Pixar. Jadi dia banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Jadi saya nak tunjuk sebab yang ni antara bentuk yang famous masa hari raya hari tu. Jadi banyak yang yang suka buat bentuk kartun. Jadi kita akan buatlah bentuk Disney Pixar ataupun bentuk-bentuk lain, ataupun kita tulis create a cartoon. Dia akan buatlah kartun. Bentuk kartun. Dia akan jadi macam ni.
Jadi kita boleh gunalah gambar ni untuk kita nak bagi selamat hari raya ke, untuk buat ucapan apa-apa ke. Okey, yang ni boleh faham ke? Perlu penerangan lagi untuk gambar. Cuma bila kita create tu, dia jadi lambat sikit lah. Sebab kalau kita guna ChatGPT. Okey. Boleh tak untuk yang ni? Untuk yang penukaran di antara daripada gambar biasa kepada gambar yang berbentuk animasi. Okay, kalau tak ada masalah, kita akan pergi seterusnya. Okay, boleh faham kan? Okay, kita pergi ke ni. Yang ni, kalau kita ada gambar, biasanya kita tengok dekat Facebook ke, kita tengok gambar yang dibuat tu cantik-cantik kan? Lepas tu macam mana kita nak buat prompt supaya kita dapatkan gambar macam tu juga. Okay, jadi kita minta AI untuk buat prompt berdasarkan gambar yang kita nak. Okay, yang ni mungkin kita biasa tengok dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, dekat IG ke. Contoh dia, ni gambar. Okay, saya nak hasilkan gambar yang sama macam ni. Okay, ni contoh saya ambil daripada ni saya buat sebelum ni. Jadi kita letakkan gambar yang kita nak tu, kita menggunakan ChatGPT, masukkan gambar, lepas tu kita buat je satu prompt je. Bantu saya untuk buat prompt untuk hasilkan gambar macam ni. Sebab kita tak tahu kita tak tahu macam mana nak hasilkan prompt. Jadi dia akan buat pada kita, dia akan bantu kita untuk hasilkan gambar macam ni. Dan apa yang ChatGPT ni, saya guna ChatGPT ChatGPT akan bagi, inilah prompt dia. Jadi kita boleh paste je prompt yang kita buat ni dekat sini. Jadi dia akan bagilah apa nama prompt ni, dan dia akan bagi dua lah, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. yang ada label ni, saya ada label iOrange ni kat sini. Dia pun menghasilkan label juga. Kita boleh ubah lah. Yang dalam tanda ni kan, kita boleh ubah. Lepas tu kita boleh ubah nama dekat sini. Yang dekat sini ni. Dan kita boleh ubah apa letter yang kita nak dan bentuk macam mana. Jadi ini adalah salah satu contoh. Contoh dia. Sebelum kita mula, saya tunjuk dia punya contoh dia. Ni contoh gambar kita boleh masukkan. Ini yang antara yang famous lah bentuk dia. Contohnya saya ambil satu gambar dekat ni lah, dekat Facebook. So, kita try ambil satu gambar. Saya biasanya merujuk, kalau siapa-siapa yang mungkin dah join dengan Prompter Malaya ni, boleh join Facebook Prompter Malaya ni. Link kehadiran saya akan bagi kemudian. Untuk lihat kehadiran, kalau untuk staf MARA, tolong isi nombor gaji dan juga tempat bekerja lah dekat yang saya akan bagi nanti, sebab kita akan gunakan program malam ni. Nanti siapa-siapa yang daripada MARA akan dapat 1 hari berkursus. Nanti saya akan bagi jap lagi lah. Jadi link kehadiran saya akan bagi kemudian. Contoh dia, kita try tengok apa media yang dia buat. Contohlah. Kita ambil yang simple je lah. Contohnya media macam ni. Kita nak hasilkan media macam ni, macam mana kita nak buat? Jadi kita boleh copy je image ni. Kita pergi ke ChatGPT. New chat. Kita boleh tahu, bantu saya untuk Ina prompt seperti gambar. Jadi kita akan minta pada dia prompt. Dia akan bagi tahulah bentuk macam mana. Dia akan bagi tahu apa promptnya tu yang sesuai yang digunakan. Jadi saya copy je prompt yang dibagi ni. Bagi ni. Saya try buat dekat Gemini.
Okay, jadi saya pastekan dekat Gemini, tak tengok jadi ke tidak. Letakkan dekat Gemini. Okay, dapat dia boleh menghasilkan gambar. Okay, jadi kita dapatlah. Ini adalah prompt yang lebih kurang sama dengan yang kita buat tadi tu. Lebih kurang sama. Jadi yang ni milik kita lah, kita boleh guna. Okay, jadi kalau siapa-siapa yang berjumpa prompt ataupun berjumpa dengan gambar yang menarik, yang kita nak promptkan dia, kita nak tengok macam mana prompt dia, apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan gambar dia dan kita minta ChatGPT ataupun Gemini untuk buatkan prompt. Okay, jadi saya bagi prompt ni, boleh cubalah, cuba buat dekat ChatGPT ke atau Gemini yang kena contoh prompt. Okay, jadi boleh cubalah copy dan tengok. Jadi tak prompt yang saya buat berdasarkan gambar ni. Ataupun kalau kita ada gambar lain, nak cuba promptkan, nak share dekat sini pun boleh. Apa gambar yang dihasilkan. Jadi kita boleh tengoklah. Okey, boleh faham kan? Sebelum kita pergi yang seterusnya. Yang seterusnya kita akan pergi ke aplikasi lain. Okey, yang seterusnya kita akan pergi ke aplikasi. Yang ni kita dah tengok dah, ChatGPT. Yang ni adalah Copilot. Copilot saya tak sentuh hari ni. Yang saya nak sentuh yang seterusnya adalah penggunaan Recraft. Okay, penggunaan Recraft ni, saya akan bagi link dia ni. Okay, kalau guna link yang saya bagi ni, kita akan dapat extra credit untuk Recraft ni. Okey, cuma untuk Recraft, kalau guna phone, dia kurang sikit lah sebab dia tak besar sangat. Ini ada yang dah berjaya dah. Saudari Nur Kamariah dah berjaya buat. Macam ni. Dapatlah kita punya ni. Prompt yang kita dah buat. Okey, sekarang ni kita nak guna Recraft. Okay, untuk guna Recraft ni, kita gunakan prompt yang sama. Kita boleh gunakan prompt yang sama. Okey, boleh. Bila kita register Recraft, okay, nanti kalau ni kalau siapa-siapa nak register, boleh klik ring tu. Bila register, dia akan keluar macam ni. Okey, kalau macam yang belum buat baru belum buat lagi, dia jadi kosong lah kat sini. Okey, kenapa saya guna Recraft adalah kita boleh buat banyak gambar kat sini menggunakan Recraft. Dan menggunakan kita punya coding yang kita dah buat. Okey, contoh tadi saya buat coding mengenai gambar ni. Okey, contoh Jadi kita akan gunakan yang sama, bentuk yang sama untuk digunakan dekat Recraft sebab dia boleh buat banyak kali. Jadi kalau siapa yang guna saya punya link tadi untuk Recraft, dia akan dapat lagi extra credit. Okey, jadi saya akan buka Recraft, link Recraft dulu. Recraft AI. Okey, ni saya dah buat dah, yang saya dah buat. Contohnya saya dah buat dekat sini. Yang ni yang saya buat tadi. Bila saya buat Recraft ni, kita boleh buat bentuk dia adalah saya boleh paparkan dekat sini. Dekat phone punya ni. Okey, yang ni kita akan buat sekejap lagi. Jadi yang pernah saya buat lah. Okey, kita akan try project. Okey, bila kita nak buat Recraft, kita akan buat new project. Okey, new project. Okey, saya akan gunakan kod yang sama. Saya akan ambil kod yang kita buat tadi ni, yang ni yang digital ni. Saya akan pergi dekat image. Okay, saya akan letakkan dia punya kod tadi yang kita buat tadi tu. Yang saya buat tadi dekat Recraft ni. Okay, saya pastekan kat sini. Bila saya Recraft,
Apa yang ada kat sini adalah dia akan buat bentuk ni. Okey, bentuk macam ni. Okey, kita dah dapat dah bentuk dia. Okey, yang menariknya adalah kita boleh jadikan dia kat sini ada mockup. Okey, mockup kan, bila kita tekan mockup kat sini, kita boleh saya boleh perbesarkan sikit. Saya nak yang ni dijadikan satu produk. Okay, produk saya adalah contohnya white mark. Okay, bila saya buat white mark, saya masukkan dalam Recraft. Okay, dia akan jadi mark macam ni. Dan bila saya masukkan gambar yang kita buat tadi, okay, gambar ni dia keluarkan dua sebab kat sini, rupa saya bagi tahu, kat sini dia boleh cipta dua image. Sebab kita ambil yang percuma. Jadi pilihlah gambar mana yang kita nak. Okay, contoh saya nak ambil gambar yang ni. Saya masukkan ke sini. Tengok apa yang dia buat adalah kita boleh jadikan mark dia kita ni sebagai macam ni. Jadi kita kita boleh buat sebagai produk kita. Sebelum kita jual kepada pelanggan, kita boleh bagi contoh. Inilah contoh gambar yang kita dah gambar kalau dah jadi dekat mark. Okay, jadi bila kita nak guna, kita boleh download je lah. Dekat sini ada export atas ni. Klik atas export, kita boleh export lah apa bentuk yang kita nak. Okay, ini adalah Recraft. Jadi kita boleh tukar lah. Mockup kalau kita nak tukar jadi baju. Jadi kita boleh tukar lah. Mockup ni kita nak tambah jadi woman, boy lah. Boy wear. Atau kita guna bahasa Melayu. Budak lelaki pakai baju t-shirt putih. Dari Recraft. Okay, dia akan buat macam ni. Putih, dan kita boleh tambah lagi image. Mungkin saya akan ambil image yang lain. Okay, ini contoh yang kita buat tadi tu, yang Adidas tadi tu. Contoh saya ambil gambar yang tadi tu. Yang gambar kita buat kasut ni. Saya ambil yang ni, saya letakkan dekat Recraft ni. Dia lebih tu kurangkanlah sikit. Okay, saya Recraft. Jadi kita boleh guna prompt yang kita dah dapat. Okay, dia dapat yang ni. Kita boleh jadikan, kita letak kat sini, kat budak ni. Dan kita kecilkan. Okay, kita dah dapat satu. Ni. Jadi kalau kita buat design pada baju, macam ni lah bentuk dia. Okay, boleh cuba dekat Recraft ni. Tapi kalau siapa yang guna guna phone, dia tak berapa menarik sangat lah. Sebab dia punya ni, dia kena guna komputer. Lebih menarik. Jadi nanti kalau siapa yang ada phone, yang ada komputer nanti boleh buat. Yang ni pun saya ada bagi penggunaan dia. Nanti saya akan bagi link ni. Penggunaan dia dekat sini adalah penggunaan Visaverse yang kita dah belajar tadi. Okey, seterusnya boleh untuk penggunaan Recraft ni. Boleh faham kan? Jadi kalau kita nak guna, kita ada produk, kita cuma type je prompt dia, nanti dia akan keluar lah apa bentuk dia, dan kita cuba masukkan sebagai mock. Jadi kita boleh dapat lah contohnya. Okey, ni contoh design kita. Jadi kita boleh iklankan lah kita punya design tu. Okey, jadi ini adalah Recraft sebagai contoh je untuk Recraft. Okay, ini contoh-contoh yang kita dah pernah buat lah. Okay, ini contoh. Okay, satu lagi kita boleh buat. Kita boleh tanya dekat yang ni, saya tanya dekat ChatGPT. Okay, contohnya kita tak pernah guna kita punya AI ataupun app tu. Jadi apa yang kita buat adalah kita minta, kita akan tanya dia, tahu tak Recraft AI? Okay, kalau tahu, dia akan bagi tahu lah. Okay, jadi kita nak menghasilkan apa? Buatkan ilustrasi prompt untuk
hari raya, satu gambar hari raya pop up 3D seorang lelaki pakai baju Melayu. Okey, dia akan buatlah prompt tu. Jadi kita letak je dekat Recraft. Okey, jadi kalau kita tak tahu mengenai satu-satu app tu, macam mana nak prompt dia, kita cuma masukkan je. Kita bagi tahu pada ChatGPT apa app yang kita nak guna. Okey, jadi dia akan buatlah untuk kita. Jadi contoh dia macam ni, yang saya ambil tadi, dia akan copy dan dia berhasilkan gambar ni. Okey, cuma untuk Recraft, kalau kita buat yang baju Melayu ke apa, dia lebih kurang, gambar dia banyak ke Indon sikit. Sebab dia punya data dia banyak daripada Indon. Jadi kalau kita masukkan gambar-gambar tu, banyak sikit lah daripada Indon. Okey. Okay, seterusnya macam ni saya gunakan dekat bantal. Saya jadikan dia produk dia adalah bantal putih. Dan bila kita masukkan ke sini, nanti dia akan jadilah bantal tu. Jadi untuk mockup ni kita boleh fikirkan apa sahaja bentuk yang kita nak. Nanti kita boleh masukkan dalam tu. Jadi sesuai lah untuk siapa-siapa yang mungkin nak buat printing ke apa ke. Dia bolehlah tunjuk contoh dekat menggunakan Recraft ni. Okey, boleh untuk Recraft? Ada pertanyaan tak untuk Recraft? Sebelum kita pergi ke app yang seterusnya. Okey, boleh? Okey. Jadi boleh try nanti kalau siapa yang guna phone dia tak berapa clear sangat. Jadi saya galakkan balik nanti ataupun boleh cuba depan ni gunakan Recraft ni lah. Okey, yang ni saya akan bagi juga ni Suno. Okay, Suno ni agak menarik. Saya biasa guna dengan pelajar saya. Okay, register Suno guna link yang saya bagi tu. Kalau guna link yang saya bagi tu, kita akan dapat extra kredit sikit lah untuk Suno. Okay, jadi macam mana kita nak guna Suno? Kita nak menghasilkan lagu sendiri. Ataupun music video sendiri. Ataupun music sendiri. Sebab biasanya kalau kita upload kita punya video dan masukkan lagu, bila kita letak dekat internet ataupun dekat kadang-kadang dekat Facebook ataupun dekat YouTube, dia ada isu mengenai copyright. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat dengan Suno adalah jadi saya buka Suno pula. Suno.com. Okay, untuk Suno, kita boleh menghasilkan lagu. Okey, contoh saya tunjuk contoh lagu. Contoh dia lagu macam ni. Kerana kau teman sejati, saat gelap menyelubungi, kau tetap di sisi menenangi. Walau badai datang melanda, persahabatan kita tetap membara. Kita tertawa, kita menangis. Okey, jadi macam mana kita nak buat lagu? Okay, yang pertama sekali bila kita nak buat lagu, kita kena ada lirik. Okey, jadi kita akan minta kita punya ChatGPT untuk menghasilkan lirik. Okey, jadi sebelum kita menghasilkan lirik, boleh siapa yang belum register, boleh register dulu. Bila kita register, kita boleh tengok kat sini. Dekat kita punya kredit belah kiri ni dia ada kredit. Kalau kita register direct tanpa melalui saya punya kod ni, kita akan cuma dapat 50 kredit je kat sini. Jadi kalau guna inviting code ni, kalau tengok dekat kredit kat sini dia akan jadi banyak sikit, dia akan jadi lebih. Kalau siapa-siapa yang cuba ni masuk guna saya punya ni. Okay, yang ni kalau guna phone pun boleh, tak ada masalah. Dia cuma kecil sikit je. Okay, jadi kita cuba menghasilkan, kita cuba hasilkan dua. Satu lagu berserta dengan muzik dan juga lagu. Satu lagi muzik saja. Khususnya pada siapa-siapa yang biasa buat muzik video ataupun biasa buat video untuk sekolah ke, video untuk diri sendiri ke. Jadi bila kita guna kita punya sendiri punya video, audio dan juga kita nak masukkan kat sini. Okey, jadi yang pertama sekali kita akan minta kita punya sama ada ChatGPT ataupun Gemini untuk buat lirik. Okay, jadi sekali ni saya guna ChatGPT.
Okay, saya pergi dekat ChatGPT dulu. New chat. Okay. Bila kita nak buat benda ni, untuk Suno, dia ada dua. Satu bila kita create kat sini, dekat belah kiri ni dia ada create. Bila kita create, okay, dia ada dua. Satu adalah, satu kita describe your song. Describe your song ni maksud dia, kita nak Suno buat terus lagu untuk kita tanpa kita letak lirik. Okay, ini pun boleh. Satu lagi adalah kostum. Kostum ya. Sini simple, sini kostum. Dekat kostum, dekat sini kita boleh letakkan lirik. Kita boleh letakkan lirik dan kita boleh letakkan style kat sini. Okay, kalau kita tahu style apa yang kita nak buat, okay, jadi di sinilah kegunaan AI yang kita boleh guna ChatGPT. Okay, contoh dia, saya nak buat lagu, okay, bantu saya. Biasanya saya suka guna perkataan bantu saya. Bantu saya. Okey, untuk Suno, okey, saya tunjuk dekat saya punya ni. Saya punya nota. Untuk Suno. Okey, Suno Okey, untuk Suno, kita akan mula-mula untuk buat lagu ni kita tentukan kita punya tema. Apa mesej yang kita nak buat? Contohnya lagu tu motivasi ke? Lagu tu untuk persahabatan ke? Cinta kepada ilmu ke? Atau apa mesej yang kita nak? Okey, lepas tu genre. Apa muzik yang kita nak pakai ni? Muzik yang kita nak pakai adalah yang kat sini ni. Dia tanya kat sini. Style of music. Dia ada dah kat sini. Kita nak buat hip hop ke apa kan? Kita boleh klik je kat sini. Tapi biasanya saya cuba minta AI untuk bantu saya untuk buat contoh muzik berdasarkan kita punya lirik. Okey. Jadi portal belajar ni saya dah bagi satu. Saya akan bagi satu lagi. Ni. Okey, lepas tu perincian lagu ada subto, ada chorus, ada bridge. Okey, lepas tu kita kena bagi tahu local itu male ke, female ke, dan kita boleh generate lah selepas tu. Okey, kita boleh buat rujukan juga style of siapa. Contoh Okey, jadi kat sini pun saya dah bagi contoh prompt. Nanti saya akan bagi kemudian lah yang ni. Okey, contoh dia kita nak cuba buat lirik. Okay, saya bagi contoh yang ni Contoh saya bagi contoh yang ni. Copy ni. Saya letak dekat chat. Ni. Okey, kita gunakan ChatGPT untuk cuba dia hasilkan lagu tu. Jadi tak payahlah. Okey, kita buat macam ni. Bila kita suruh hasilkan lagu. Okey, dia akan bagi tahu. Okey, menjadi bintang. Okey, dia akan bagi tahu duration kita adalah 3 minit. Dramatik. Dia akan bagi tahu. Yang ni kalau kita nak buat sendiri. Kita nak buat ni. Okey, kita bila dah keluar yang ni, kita boleh minta dia untuk hasilkan okey, sekarang ni dia buat macam ni. Okey, kalau kita paste direct, dia jadi masalah sebab dia akan nyanyi benda ni sekali. Nama chorus ni sekali. Jadi apa yang kita boleh buat adalah cipta semula lirik di atas untuk digunakan dalam versi Suno AI dan bantu saya untuk, okey, yang ni bantu saya ni adalah untuk kita nak tengok benda ni, style of music ni. Style of music Jadi kita akan pergi ke sini juga untuk bantu saya untuk apa style of music. Kita boleh gabung je dalam bahasa Inggeris ke bahasa pun tak ada masalah. Yang sesuai dengan lirik. Dia akan buat semula lirik tu. Okay, dia bagilah dia punya gaya muzik yang disyorkan, lirik.
Okey, yang kat atas ni. Arahan dekat untuk hasilkan suno. Okey, saya tunjuk dulu contoh. Tengok jadi macam mana. Okey, contoh Okey, lepas tu dia ada tanya juga ni. Kalau saya mahukan prompt yang lengkap untuk dimasukkan dalam suno, termasuk saya tu, okey, kita cuba minta dia buat ya, tengok apa yang dia buat. Okey, dia ada dua. Satu yang macam saya bagi tahu tadi. Yang pertama sekali adalah suno ni kita boleh buatkan skrip ataupun kita minta suno. Yang ni saya akan tunjuk macam mana suno buat music dulu. Okay, saya akan copy dulu dia punya ni. Dia punya prompt dia. Saya copy prompt ni. Saya guna yang kaedah yang pertama adalah yang sini. Yang simple ni dulu. Describe your song ni. Okay, saya akan okay, cuma yang describe your song ni dia tak boleh copy paste. Dia tak boleh copy paste. Sebabnya dia tak boleh copy paste, jadi kita kena type kat sini. Jadi yang ni saya tak buat, saya tunggu buat kat sini lah. Lirik. Okay, lirik bantu saya ni kan. Kita semula lirik di atas. Okay, kita semula lirik di atas ni yang kita buat yang ni. Yang dia keluar daripada sini. Okay, saya tunjuk yang simple je. Sebab yang ni mungkin apa ni? Agak ini sikit. Jadi kita boleh letakkan tajuk. Jadi tajuk kita boleh copy. Saya akan copy dulu. Contoh saya bagi dulu. Contoh. Okay, saya akan letak dekat suno AI ni. Saya letakkan dia punya lirik dekat sini. Okey, lepas tu saya akan letak style dia. Style dia yang disarankan adalah kita boleh buat cinematic pop ataupun kita boleh terus cari kat sini. Saya nak bentuk dia adalah ya, kita boleh terus je cari kat sini pun boleh indie rock. Ada rock sikit, techno, lepas tu saya nak means apa ni voice. Okay, kita try Okey, lepas tu dia ada tajuk. Tajuk dia contohnya tajuk untuk yang ni adalah kita boleh buat apa-apa saja tajuk. Saya tunjuk contoh dulu. Sekejap lagi saya akan kita try bersama-sama. Contohlah. Okay, bila kita create, apa yang dia buat adalah dia akan createkan dua lagu. Dua terus dua lagu, jadi kita pilihlah yang mana satu yang sesuai. Ini contoh lagu. Jadi dia akan buat lagu ni. Jadi kita try dulu, dengar dulu lagu yang pertama. Jadi dia akan bagi kat sini lirik kat tepi ni. Lirik yang dia dah buat, dan kita tengok kat tepi dah lirik yang dia dah buat. Jadi bila saya play lagu ni, dalam gelap aku berdiri, cari cahaya dalam diri. Jatuh 1000 kali tapi semangatku tak mati. Luka jadikan aku kuat, mimpi ini tetap hangat. Suara hati takkan senyap bila dunia cuba hapus harap. Aku bangkit, aku percaya, langkah ini bawa cahaya. Akulah bintang bersinar terang, dari gelitaku jadi gemilang. Takkan ku undur. jadi contoh lagu pertama. Okey, lagu yang kedua. Lirik yang sama. Jatuh 1000 kali tapi semangatku tak mati. Luka jadikan aku kuat, ini tetap hangat. Suara hati tak tersenyap bila dunia cuba hapus harap. Aku bangkit, aku percaya, langkah ini bawa cahaya. Aku bangkit, aku... Okey, kalau ada yang tanya kan, kita nak buat lirik macam instrumental. Okey, instrumental. Okey, saya tunjuk Yang ni saya bagi tahu tadi. Kita akan buat dua. Satu dengan lirik,
satu muzik saja kan. Okey. Jadi untuk muzik sahaja, okey, yang ni boleh faham kan? Jadi kita guna je dekat ChatGPT, kita hasilkan lagu apa-apa lagu dan lepas tu kita paste je dekat sini. Okey, dekat create ni. Okey, jadi kita dekat ada dua, satu simple, satu custom kan. Okey. Jadi kalau kita letak macam ni, maksud dia kita ada lirik dia akan menyanyi lah. Kalau kita nak instrumental sahaja. Okey. Pergi dekat simple ni. Ni yang untuk instrumental kan. Dekat sini dia ada klik instrumental dekat sini. Bila kita klik instrumental, okay, kita nak buat pasal apa? Contohnya lagu yang membuai di pagi hari. Di pagi subuh hari. Yang tenang. Contohlah. Okay, yang tenang. Jadi, kita createkan dia. Okay, apa yang dia buat? Ini instrumental. Kita tengok apa yang boleh dibuat oleh instrumental. Okay, ini dia buat fajar yang tenang. Jadi kita tengok. Ini instrumental sahaja. Jadi kita akan play. Dah siap dah belum? Okay, contoh lah. Jadi contoh yang pertama, lagu yang kedua. Dia sebab dia hasilkan dua. Okey, boleh faham tak? Untuk instrumental. Jadi untuk instrumental, kita pergi je dekat create. Kita klik siap-siap sini sebagai instrumental. Kita boleh tulis lah apa bentuknya. Ataupun kita boleh minta ChatGPT untuk tolong describekan kita bentuk macam mana. Kita nak bunyi gitar ke, bunyi apa ni, drum saja ke, ataupun bunyi. Kadang-kadang kalau muzik Melayu ni dia tak keluar sikit. Dia ni, dia lebih kepada apa ni, muzik-muzik yang biasa kita dengar tu lah. Okey, bila kita dah siap, macam kita nak download. Contohnya kita dah ada lagu. Yang macam ni saya dah buat banyak dah ni, lagu. Contoh lagu Hari Raya. Kita juga boleh ambil lagu lirik yang sedia ada. Contohnya kita ada lagu yang kita suka. Kita boleh paste lirik kat sini. Dan kita minta dia nyanyi balik. Ikut instrumen yang kita nak. Nanti dia pun boleh buat juga yang tu. Okey, jadi contohnya kita dah ada yang dah siap. Macam mana kita nak download? Okey, kita pergi dekat ujung ni. Contohnya lagu yang ni. Dekat ujung ni dia ada 3 titik. Kita boleh downloadkan dia sebagai MP3. Jadi bila kita download sebagai MP3, kita boleh gunalah untuk kita dekat kita punya apa-apa projek yang berkaitan. Okey, ada yang nak tanya tak? Okey, satu lagi kalau kita nak guna custom ni, dekat custom ni kita boleh guna audio kita sendiri. Kita klik audio, kita boleh record. Kalau siapa yang suara dia yang sedap tu, dia boleh record lah suara dia. Dan dia kita cuba buat supaya dia nyanyikan lagu tu. Okay, boleh try lah yang tu. Yang tu saya tak pernah try. Dan saya takut nanti jadi penyanyi pula. Okay. Jadi kita boleh try. Record audio. Persona ni. Dia apa ni. Dia punya plan dia lah. Okay, jadi plan dia kalau nak ambil yang berbayar ni. Dia banyak sikit lah. Dia punya keboleh dia. Tapi kalau nak kira. Kalau kita dah guna yang ni pun dah okey lah. Untuk setakat kita nak buat video. Ataupun kita nak buat audio untuk kita punya projek. Okey, ada apa-apa nak tanya tak mengenai Suno ni? Ada boleh faham untuk Suno ni? Okey, kalau ada yang nak kongsi pun boleh letaklah kat sini. Yang dia dah buat lagu ke apakah. Okey, satu lagi cara yang paling senang kita nak buat lagu. Pergi dekat chat. Okey, bantu saya.
Okey, dia tak ada masalah copyright. Sebabnya yang tu kita buat sendiri. Jadi kalau kita upload dekat YouTube pun dia tak ada masalah. Okay, contoh ya, bantu saya buat lagu mengenai sekolah saya, contohnya saya merebut. Okay, yang ni saya nak bagi tip kalau kita buat benda yang berkaitan dengan perkataan, disebut perkataan ni. Saya nak bagi tip. Okay, contoh dia akan buat lagu ni. Okey. Bila kita paste dekat Suno nanti, nampak tak dia ada yang perkataan MRSM ni. Okey. Trik dia, okay, bila saya copy, contoh saya copy. Okay, contoh saya copy ni. Bila saya letak dekat Suno, kita boleh buat lah yang sebelum ni. Okey, tip dia kalau kita buat benda yang berkaitan dengan dengan benda yang boleh sebut ni, M ni, kalau kita biarkan bentuk macam ni, MRSM ni, dia akan eja benda ni. Jadi cara kita nak buat, kita bagi dia space bar sikit. Nampak ni? Space bar, bila kita buat space bar, dia akan sebut satu-satu. Jadi, contohnya kalau kita nak buat lagu, ada je yang melibatkan dia sebut satu-satu perkataan, asingkan dia. Okay, ni contoh ni ada lagi. Ni kita asingkan dia. Okay, kita asingkan dia. Kita tengoklah mana yang kita boleh asingkan dia. Okay, bila kita dah asingkan, apa saja yang berkaitan dengan yang tu, kita asingkan. Jadi kita boleh buat lah. Contohnya saya nak buat yang ni adalah female, ada ni sikit. Ada beat sikit. Okay lah, contoh macam ni. Bila kita create, saya nak kita dengar dulu yang ada yang jenis ada perkataan ni. Kalau kita buat ada apa ni ruang kat sini. Okay, contoh contoh yang kat sini ni kita MRSM ni, jadi kita play. Matahari bersinar di ufuk pagi, harapan menyala di bumi ini. Dan RSM Merbok tempat kami berdiri, membina impian menakluk dunia nanti. Di bawah langit temu berseri, kami dilatih penuh berani. Inovasi nilai jati diri, jiwa terdidik, tinggi pekerti. Bersama teman berpimpin tangan, menuju puncak tanpa halangan. Ilmu dan amal jadi pegangan, Merbok tercinta kami perjuangkan. Bersama teman berpimpin tangan menuju puncak tanpa. Okey, boleh faham Kalau kita yang melibatkan apa ni perkataan yang kita tak boleh eja, kita sengkangkan lah. Kalau tidak nanti dia akan eja MRSM. Saya try buat dulu tanpa ada sengkang ni, dia jadi huduh sangat dengar. Itu antara tip lah yang kita boleh buat. Okay, jadi bolehlah cuba bina satu muzik sendiri, ataupun sama ada guna sebagai instrumen, ataupun bina sebagai ada lirik. Okay, boleh je kalau nak buat income kalau muzik kita ni orang suka dengar, kalau tak dekat YouTube, itulah, bolehlah dapatlah income. Itu pula lah pada kita nak tu, cuma saya tunjuk dia punya general lah macam mana kita boleh buat. Okay, lagu yang bersesuaian dengan video kita. Okay, kalau kita nak lagu tu bersesuaian dengan video kita, satu cara adalah kita kena tahu kita punya video kita tu kita nak rentak macam mana. Ataupun kita minta AI untuk analyze kita punya video, ataupun kita bagi tahu, okay, video ni adalah video corporate. Contoh dia, kita try. Video chat, okay. Saya ingin bunyi untuk video
Sekolah saya. Contohlah. Bantu saya hasilkan form dalam Suno AI. Contohlah. Okay, soundtrack dia. Okay, contoh saya dah ambil yang ni, kita tengok bentuk yang dikeluarkan nanti. Kita pergi ke Suno, kita pergi di Scratch. Okay, cuma dia tak boleh nak copy paste kat sini. Kita kena type. Jadi saya cuba type kat sini. Itu masalah yang ni. Kita boleh inspiring cinematic of this. Okay, contohlah, jadi saya tambah je, saya tambah dekat sini je. Sesuai untuk suitable for a montage of student case and community. Contohlah. Okay, kita try. Jadi kita dah dapat dia punya prompt. Jadi kita trade. Okey, kita tengok. Dapat tak? Instrumental ni. Okay, jadi kita ubah-ubahlah kat sini. Cuma yang tu dia banyak masalah kita kena ni. Sebabnya kita kena tengok sesuai tak dengan kita punya video. Contoh. Okey, itu contoh Cara yang contoh yang seterusnya adalah okey, saya akan sharekan kat sini. Boleh try lah lagu ni. Saya akan copy kat sini, letak dekat. Okay, kita boleh share macam tu juga. Kita boleh copy link, kita share dekat siapa-siapa yang kita nak lah. Ataupun kita download. Jadi bila kita download, kita boleh guna. Okey, boleh tak? Ni. Okey, Hafizuddin, kalau apa ni nak cuba buat, tak ada masalah. Okey, dan kita akan pergi ke yang terakhir lah. Untuk ni, jadi saya dah cover macam mana nak masukkan gambar, nak jadikan video, dan nak jadikan dia audio, dan seterusnya kita akan pergi ke sini. Okey, boleh scan ni. Ini untuk borang kehadiran. Sambil-sambil nak try tu boleh isi borang kehadiran. Okey, kalau staff marah,
Okey, boleh apa ni? Ke nak bagi link? Saya cuba ambil link. Okay, saya bagi linknya kat sini ya. Try masuk je. Okay, ni ya. Okay, boleh isi borang ni. Okay, dan satu lagi borang adalah borang sambil kita buat Q&A ni. Ada satu lagi borang untuk penilaian saya. Okay, yang ni untuk penilaian. Okay, yang ni pun sama. Yang ni saya akan bagi kat link ni. Yang ni bolehlah isi apa kita punya feedback. Okay, satu lagi siapa yang masuk dalam NTW boleh jana CJ daripada situ dalam NTW tu boleh buka dalam NTW tu boleh janakan CJ. Nanti kita akan dapatlah CJ daripada NTW. Jadi satu lagi adalah jadi borang respon. Okay, boleh isilah. Okay, sambil-sambil tu kalau ada soalan, kita ada lagi berbaki dalam 2-3 minit lagi ni. Boleh tanya soalan, boleh letak dekat chatting ataupun boleh apa ni? On the mic, boleh tanya, kita try lah. Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, apa ni? Kita akan berhenti pukul 10 nanti. Jadi saya buka untuk soalan ataupun kalau perlukan apa-apa penerangan boleh bagi tahu ya. Okay, untuk ambil minute meeting AI. Okay, untuk minute meeting kita boleh guna je dekat apa ni kita punya boleh try guna minute meeting AI. Ini contohnya minute meeting notes ataupun AI note takers ni. Tapi kadang tengoklah ada banyak AI yang kita boleh guna. Cumanya beza dia sama ada AI tu berbayar ataupun tidak. Ataupun kalau kita siapa biasa guna Google, okay, saya tunjuk contoh ya, Google. Ni yang simple je lah. Contohnya kita ambil Google Doc. Saya tunjuk contoh dekat Google Doc. Ni siapa yang ada Google Doc.
Ni yang simple je lah ni. Kita boleh letakkan mic dekat kita punya speaker tu. Jadi kita pergi dekat tools ni ada voice typing. Kita boleh tekan voice typing. Okey, kita tukar dulu jadi bahasa Melayu. Contohnya bahasa Melayu. Okey, bila kita klik kat sini. Klik kat sini. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa-apa-apa-apa. Jadi dia akan letaklah dekat sini. Dia akan isi kat sini. Kalau kita tengok kat sini dia akan letak kat sini. Kita bila setiap kali dia cakap tu, setiap kali dia cakap, dia akan terus type kat sini. Yang ni pun boleh kita guna, cuma kalau guna kaedah Google Doc ni, kita kena letakkan mikrofon tu lah, ataupun kita punya headphone kepada orang yang tu, ataupun kita kena letak kita punya komputer ni dekat dengan speaker. Yang ni pun boleh juga lah. Ada juga yang guna kaedah macam ni. Yang lain tu kita boleh guna app je. Kalau guna app tu dia yang tak banyak, yang tak berbayar. Sebabnya dia perlukan data tu untuk dia nak record lah semua tu. Jadi kalau nak senang, cubalah. Kalau nak guna Google Doc ni pun boleh. Ataupun kita tak reti, kita malas nak type, kita cakap je. Kita cakap, okey boleh. Jadi macam tu lah. Kita tutup balik. Okay, ada lagi pertanyaan? Okey, kita nak combine video. Okey, kalau kita nak combine video, macam saya bagi tahu tadi, kita gunakan Canva ataupun yang paling senang gunakan Canva lah. Okey. Contoh dia. Kita buat satu presentation. Okey, yang kita dah download tadi tu, contohnya kita guna Pixelverse tadi. Pixelverse tu kita boleh download. Ini, okay, contoh saya download. Okay, kalau siapa yang ada Canva boleh guna Canva. Siapa yang tak ada Canva boleh guna CapCut pun boleh. Pun sama je. Okay, contohnya saya guna Canva ni, saya uploadkan video tadi. Okay, contoh saya uploadkan video tadi. Okay, kalau gambar edu boleh. Tak ada masalah. Boleh upload je. Kita upload je gambar tadi. Okay, jadi bila kita upload gambar. Yang saya guna ni adalah gambar edu. Jadi saya upload gambar kat sini. Dia akan masuk gambar ni. Okey, bila dah hasilkan gambar, yang pertama sekali kita boleh, kalau siapa yang guna edu, kita boleh ada background remover kat sini. Pun boleh remover, ataupun kita nak gunakan AI dekat sini. Dekat elemen ni, okey, saya nak tunjuk dekat elemen ni. Kat elemen, bawah ni dia ada image generator. Image generator ni kalau siapa yang pakai edu dan dia owner pada edu tu. Kalau kita guna yang orang lain, contohnya kita ada kawan bagi pada kita kod untuk jadi edu, tak boleh lah. Tapi dia kena yang ada owner. Jadi kita boleh create your own. Dekat sini dia boleh image, grafik dengan video. Okay, dekat video ni kita boleh tambah. Okay, buatkan video contohnya, kita boleh buat, saya buat yang cepat, Inspire Me. Contohlah, Inspire Me. Okay, contohlah waterfall ni, saya dah Inspire Me, saya generate video. Okay, dia akan bagilah masa untuk buat generate video. Jadi kalau guna yang education, guna education dia ada video kat sini. Kalau student punya yang tanpa education, maknanya cikgu yang bagi untuk student, dia cuma ada image dengan grafik je. Okay, jadi kita boleh buat kat sini, dia akan createkan pada kita. Dan kita boleh gabungkan lah. Tunggu dia siap dulu.
Okay, kalau video tu sesuai, kita add je lah. Kalau video tu tak sesuai, kita boleh generate lagi. Okay, contohnya, okay, ni dia dah bagi dah pada kita, nampak? Dia dah bagi dah, jadi kita guna je lah. Bila kita guna, dia akan masuk kat sini. Kita boleh gabung lah. Yang ni mungkin kita boleh jadikan dia background video kat sini. Dan kalau kita nak tambah dengan audio, dekat audio, kita boleh upload je audio yang kita dah buat tadi dan kita akan masukkan ke sini. Ataupun kalau kita nak generate AI, kita boleh kat sini. Okay, contoh kita masukkan tag. Jadi kita boleh translate lah macam tu. Jadi bila kita play dekat sini, boleh nampak lah. Lebih kurang macam tu. Yang kita gabung-gabungkan tadi. Lebih kurang macam tu lah. Okay, ataupun kita boleh masukkan AI voice ni. Okay, AI voice ni, kita boleh masukkan voice dalam ni. Contohnya kita nak tarik kat sini. Kita tulis selamat datang kepada semua. Okay, kita boleh tukar voice ni, kita boleh tukar bahasa Melayu, Malaysian. Okay, kita boleh lah Ismail contohnya. Selamat datang kepada semua. Ataupun Sarah. Selamat datang kepada semua. Okay, jadi kalau kita rasa yang tu sesuai, kita generate lah. Generate voice. Dia akan masuk ke sini. Jadi bila saya test saya punya video ni. Selamat datang kepada semua. Jadi kita boleh tambah-tambah lah. Okay, lebih kurang macam tu lah dia punya gabungan dia tu. Okay, boleh tak? Boleh faham tak untuk gabungan dalam sini? Ataupun kalau nak senang, kita boleh guna CapCut lah. Kalau CapCut lebih sesuai kalau guna phone untuk kita nak buat. Okay, boleh? Okay, rasanya itu sahaja. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh boleh letak dekat chat ni lagi, ataupun kalau tak ada apa kita akan bersurai dekat sini. Okey, itu sahaja. Terima kasih kepada semua. Yang penting pastikan ya isi borang kehadiran tadi, terutama sekali Tamara lah untuk kita rekodkan dalam Gokna. Okay, Assalamualaikum. Okay, rakaman yang rujukan saya akan letak dekat YouTube nanti. Dekat YouTube dan saya akan share dekat saya punya Facebook. Dan juga satu lagi link tu saya akan letak dekat NTW tu. Saya akan minta Cik Ben untuk letakkan dekat NTW ataupun letakkan dekat YouTube dia nanti. Okay, dan juga ni lah termasuk dengan yang link tadi. Saya dah bagi dah satu lagi link yang ni. Okay, ni satu lagi link untuk prompt. Ni yang pertama, ni link yang kedua, boleh study dekat situ. Boleh tengoklah kat situ contoh-contoh prompt. Okay, itu sahaja. Kalau ada apa-apa pertanyaan lain boleh kemukakan lain lah. Nanti kita akan cuba buat ni. Okey, itu saja. Terima kasih